masjid RNR, bukan surau di mana pejabat, tidak, atau ya. Kalau dah masuk waktu dan kita bukan imam lantikan. Imam ratib ni imam dilantikkan oleh ahli Korea ataupun dilantik oleh pemerintah. Macam sini imam dilantik oleh pemerintah, sultan yang lantik, jabatan agama yang lantik. Ya, kita jangan jangan pandai-pandai nak jadi imam melangkaui imam ratib menjadi imam. Kecuali kalau imam ratib tu lambat sangat sehingga terlewat daripada fadilat awal waktu. Sampai melepasi tempoh awal waktu baru melangkaui imam ratib. Jadi kalau imam ratib tak ada, lepas tu yang paling faqih tentang ilmu selok-belok solat, perkara yang membatalkan solat, perkara yang membatalkan kaedahnya. Bila jemaah tak sah, tidak sah, maka batallah solat. Paling tak boleh tahu tentang fiqh imam dan makmum. Kemudian yang paling baik bacaannya, tajwid, fasahahnya, ya, bukan keutamaan pada lagu, ya, tapi fasahah, tajwid dia kena tahu. Yang paling warak, yang paling yang dahulu masuk Islam, yang berketurunan mulia, bangsa Quraisy sebagai pemimpin, ya. Keturunan mulia ni tak timbul lah dekat Malaysia ni, tuan-tuan. Masyarakat Arab dulu kan, ya, Nabi kata melantikkan menjadi khalifah itu mesti Quraisy. Sebab Quraisy ni ada kepimpinan. Quraisy ni dia kepala kepada masyarakat Arab dekat semenanjung tanah Arab. Maksudnya apa kata orang Quraisy? Nabi kata pengaruh Islam kena kuat, cari pemimpin yang terpengaruh. Siapakah pemimpin terpengaruh? Bangsa Quraisy. Sebab tu Khulafa' Ar-Rasyidin kebanyakannya, ataupun semua Khulafa' Ar-Rasyidin, dan begitu juga semua khalifah pada zaman Bani Umayyah, mereka semua Quraisy. Bukan sebab Quraisy ni lebih mulia, lebih dulu masuk syurga, tidak, tetapi ada kepimpinan yang dia boleh mempengaruhi kabilah-kabilah lain. Jadi macam itu juga lah dalam imamah ni, ya, yang baik sebutan orang. Imam kena akhlak baik, bukan imam yang sombong, tak tegur masyarakat, ya, yang bersih zahirnya, keterampilan dia bagus, ya. Ni ada imam dia datang pakai stiker sebelah lain, ya, sebelah jenama Puma, sebelah satu lagi. Yang paling tegur imam pakai stokin sebelah lain. Imam kena jaga keterampilan sebab masyarakat punya minda di lain-lain. So untuk elakkan persepsi dan kebencian masyarakat, kena jaga keterampilan, ya. Baik, suara yang baik, kemudian jumpa para elok, ya. Undian kalau tak ada orang, semua bagus belaka, bagi undian. Ini, ya, orang yang adil didahulukan. Kalau ada orang fasik, orang yang buat maksiat besar, kalau dia jadi imam, sah ke tidak? Sah, tapi makruh. Termasuk juga orang fasik ahli bidah. Kita menjadi imam, kita menjadi makmum kepada orang Islam bermazhab Syiah, sah tak? Sah, tapi makruh. Sebab Syiah ni tergolong daripada golongan ahli bidah, ya. Ini boleh baca sedikit, boleh kita lihat dari segi sudut keutamaan, ya. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat syarat-syarat pelantikan imam di masjid adalah ciri-ciri bacaan bagus, ya, keterampilan bagus, pakaian dia, ada uniform dia. Tengok pegawai masjid pun datang dengan pakaian kemas, baju Melayu, pakai kopiah dan sebagainya. Tetapi kena tambah ilmu sajalah, kena tambah ilmu saja. Sebab pengalaman saya lah, Bilal, alhamdulillah kita tengok Imam Bilal semua ada diploma pakaian Islam, ada degree, ada master sekali, kan? Tetapi knowledge kena perlu ditambah. Sebab apa kita belajar dekat universiti tak cukup. Apa yang kita belajar kat universiti tidak cukup. Dia belajar kat universiti ini ringkas. Kita pun bukan kitab turas, ya. Kita pun kitab fiqh moden, baca betul-betul. Fiqh ibadat 4 bulan. Orang belajar 4 tahun, kan? Belajar Fathul Mu'in, bab ibadat saja 4-5 tahun, kan? Belum buka I'adatul Talibin lagi.
Kalau yang Datuk Talibin tu lagi lah, bertahun-tahun dah habis kan. Ini fiqh ibadah yang belajar Fathul Mu'in 3-4 tahun, tapi belajar kat universiti ringkas tak sampai 4 bulan. Lepas tu exam. Tak cukup. It's not enough. It's really not enough. So kena ada inisiatif luar, kena cari lain, kena talaki, kena rajin cari luar. Jadi sebab tu bila kita tengok interview imam-imam yang bila-bila ni, ramai yang tak tahu benda basic. Kecuali kalau imam tu dia ngaji pondok. Dia ngaji pondok, dia khatam Buniyatul Musallin, ya. Kalau belajar kat pondok Thailand, dia ada Talibin khatam. Kita tanya soalan, dia jawab semua kan. Ya, itu penting. Jadi tak semestinya, it's not necessary you must be graduated from pesantren pondok, tapi inisiatif untuk kita cari belajar ni takkan habis sampai jadi video. Okey? Baik. Jadi itulah kita kena tambah ya. Syarat-syarat. Syarat menjadi imam, seseorang yang menjadi imam perlu memenuhi beberapa syarat sah. Ya, kelayakan kita bincang tadi syarat sah. Sekurang-kurangnya imam memenuhi syarat-syarat sah. Individu yang sah jadi imam, pertama Islam. Non kafir, non Islam tak boleh. Kedua berakal. Berakal ni yang tak ada penyakit mental, seperti autism ataupun kita kata Down syndrome ataupun gila. Dan ketiga mumayyiz. Syarat jadi imam ni tak disyaratkan mesti ya. Yang sudah mumayyiz ini biasa 7 tahun ke atas ataupun mencapai umur 8 tahun. Maksudnya kalau kita lihat Nabi SAW sebut muru auladakum bis-salat di sab'i wadribuhum 'alaiha bi 'ashar. Pukul anak kamu, perintahkan anak kamu solat ketika umur 7 tahun itu adalah umur ideal kebiasaan diikut adat. Kanak-kanak sudah 7 tahun ni nak masuk 7 ke 7 kan? Kita ceramah kata tuan-tuan sebab umur dah mumayyiz. Okey, umur mumayyiz ni solat sah, boleh bawa masjid. Kalau bawah 7 tahun makruh bawa masjid. Kalau anak kita sudah 7 tahun tak boleh. Dan anak yang umur 7 tahun dia boleh duduk sekali dengan seorang dewasa. Tak ada masalah. Ya. Jadi persoalannya 7 tahun, 7 tahun, 6 atau 7 ke 7 atau 8. Dalam fiqh kata 7 tahun birthday yang ke-8. Bukan 6 masuk 7, 7 masuk 8. Ya. Sab'atu sanawat. So ingat birthday yang ke-7, maksudnya 6 dah lengkap masuk 7. 7 tu 7 dah sempurna. 7 masuk birthday ke-8. Wadribuhum 'alaiha. 10 tahun. 10 tahun tu Pak. 9 masuk 10 ke 10 masuk 11. 10 masuk 11. Ini dalam kitab Hawashi, bukanlah kitab Hawashi. Itu mumayyiz. Mumayyiz biasa 7 tahun. Ada lebih awal. Ada 6 masuk 7 dah mumayyiz dah. Tapi confirm dah yang 2 dah mumayyiz. Anak tu boleh bawa masjid. Ya, boleh duduk tepi kat kita. Tapi anak bawah 6 tahun 7 tahun makruh. Ya, sebab solat kita tak sah. Ya. Lepas tu duduk anak sebelah pula. Sepatutnya saf itu diletak orang dewasa, bukan kanak-kanak. Kan? Hilang fadilat saf. Kena ingat, itu dakwah kita kan. Bukan tak boleh. Nak bawa anak kita umur tak ada masalah. Solatnya memang dah sah. Dalam mazhab Syafi'i kalau kanak-kanak mendahului orang dewasa masuk saf awal, orang dewasa boleh tarik keluar. So anak kita dah jadi datang awal, tak perlu diasingkan saf. Okey? Baik. Silakan. Saya tak dengar. Okey, berapa? Cepat sikit, kita nak kejar masa. Masa saya sampai 10.30 saja. Dalam soalan ini, adakah yang melibatkan berkaitan dengan berkhatam?
soalan. Berkhatam bukan budak-budak darjah 2, 3 dah sunat, bukan hak kita. Dan berkhatam ni adakah kita tak tahu. Mungkin kat rumah walaupun tak berkhatam, mungkin dia basuh, bapak-bapak dia ajar kan. So nahkum ala dhawahir. Darjah 2 tadi okey. Pakcik nak tengok batang pelihang di mana, tak payah kan. Walaupun kita tahu tak sunat, kemungkinan perlu kita nak siasat dalam-dalam. Ya, cukup kita tahu umur di mumayyiz, boleh masuk dalam saum kita, boleh datang masjid, tak perlu. Itu bukan tuntutan kita nak kena siasat. Ya, zaman dulu kenapa tadi duduk sekali, anak-anak 4-5 tahun kan nak datang. Tapi kalau darjah 2, darjah 3, darjah 1, dia akan tak perlu kita nak ke tidak. Bukan tuntutan kita, bukan kerja kita nak cari benda-benda yang khafaya, benda yang tersembunyi itu sendiri. Okey? Baik. Okey, syarat sah salat yang menghadap kiblat. Dari hadas kecil dan besar. Keempat, suci dari najis pada badan. Baik, ini syarat kedua, makmum tidak. Sebagai contoh dekat ada imam tanya pada saya, Ustaz, 2 tahun lepas saya teringat Abi macam mana Ustaz, saya nak kena perlu announce di Facebook ke? Tak payah. Tak payah. Selagi mana imam tak tahu, imam bantalnya imam apa, buat senyap saya. Tak payah beritahu. Selagi mana makmum tak tahu, tak wajib pokok. Dianggap consider punya solat sah. Kecuali imam kata tadi, semalam saya solat asar, batal. Ya, adakah dia wajib bagi tahu? Dia kena bawa balik. Cuma next time mereka ni kena berhati. Ya. Imam bukan seorang yang ummi, buta huruf. Buta huruf di sini maksudnya boleh baca Fatihah dengan makhraj yang betul. Kita tahu dalam fiqh khafi ini kesalahan yang tidak berubah makna. Lahan jadi kita tak syadahkan pada ada 14 tempat. Ya, contohnya bunyian, kalau bunyian huruf tu boleh berubah makna. Contohnya yang minat ar jadi ghin, Rahman. Umi maksudnya apa? Lahan jadi kesalahan yang dahsyat. Tapi bunyi ghin. Ya, kalau ada imam macam tu tak boleh jadi imam. Jadi pentadbir tak apa. Ya, dia kena tahu. Kecuali kalau makmum semuanya pelat ar. Ada tak? Itu tak apa. Belum problem. Ada masalah. Ya, tapi macam sod itu tidak berubah makna. Ada kiraan berisi pada takut. Ya, zal dia tak cukup keluar lidah, tapi masih bunyi zal sikit. Itu tak apa. Jadi kalau berubah makna itu dia kena mendalami tajwid, mengalami bacaan kiraan dan sebagainya. Ya. Baik, ini juga diaplikasi kepada rukun-rukun qauli yang lain. Rukun qauli apa? Takbiratul ihram, Fatihah, lagi apa? Tahiyat akhir, selawat pada Nabi SAW, dan kelima salam yang pertama. Ini kena tak boleh tahan jadi. Ya. Yang baca manakala zikir-zikir yang lain tidak wajib Al-Quran. Kita jangan jadi ajar imam yang mengajar ilmu sesat kita. Tuan-tuan solat tak sah, baca tahiyat akhir tak ada tajwid, mat tak cukup.
Ya, Matan Al-Ghazali kata yang kena baca ikat tajwid Al-Quran saja. Ini sampai ada Ustaz tajwid kata kita solat tak sempurna, baca tasbih dalam sujud tak ada tajwid, baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal mat tak cukup, subhana rabb solat tuan. Ya, tasbih tahiyat awal tak wajib tajwid, yang penting tidak berubah makna. Yang kena tajwid Al-Quran, tak perlu nak ajar ilmu sesat. Ya, lepas tu tasbih subhanallah. Habis doa tengok makmum. Lepas tu dapat aduan daripada Pak Ed, tolong pecat imam ni. Tasbih 33 kali 3 jam. Subhanallah. Kalau Al-Quran lain lah. So kita kena fahamkan kedudukan mana yang tepat, tajwid mana yang letak. Ya, maksudnya yang panjang pendek, mad alif disukun, mad jaiz, mad asli, itu Al-Quran. Zikir-zikir tidak. Kan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza dalam muqaddimah. Kena tajwid lah. Itu asal Quran kan. Allah mengatakan doa daripada sebab doa. Kalau niat doa, sebab tu mana-mana Al-Quran kalau dibaca tilawah, niat zikir atau doa dia tak wajib. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita baca Al-Quran niat zikir tak wajib tajwid. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i fatwa Imam Syafi'i Taramni, orang wanita dalam Al-Quran dengan niat zikir walaupun 30 juzuk sekalipun, tapi niat zikir. Tapi kalau niat tilawah haram. Niat tilawah wajib dengan tajwid. Kalau niat zikir tak wajib tajwid. Macam contohnya, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban. Zikir doa. So tak wajib tajwid. Sebab tu kalau dekat negara-negara, kalau mereka akan setiap hari mereka akan ulang satu hari 10 juzuk. Macam mana cara dia? Ulama-ulama saja dia kata boleh baca Al-Quran dengan niat zikir. Bila baca Al-Quran dengan niat zikir, kita boleh langgar tajwid. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyuman yunziru ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati lahum ajrun hasanah makithina fiha abada wa yadhharu alladhina qalu ittakhadha Allahu waladan ma lahum bihi min wala. Oh, dapat 10 juzuk kan? Kalau baca Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati memang satu hari juzuk dia dah dapatkan. Jadi ulama-ulama dia you kena ulang satu hari 5 ke 10 juzuk baru lekat kat sini. So ulama-ulama sana dia kata baca Al-Quran dengan niat tilawah. So boleh langgar tajwid. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni zikir. Macam tu. Sebab itulah kita fikirkan Al-Quran dengan zikir. Jangan nak ajak orang paksa doa-doa. Tak puas sendiri tak apa, tak ada masalah. Seorang-seorang tak apa. No problem. Tapi jangan paksa orang lain kata tak sah, haram. Kan? Okey? Baik. Kita kena faham ya. Yang keempat, ya, kalau sajak jadi imam boleh tak? Soalan. Sajak jadi imam sah tak? Siapa kata sah angkat tangan? Nur sajak. Tak apa, salah tak apa. Belajar ya kan? Kalau Nur sajak kabarul zaman sah. Siapa kata sah angkat tangan? Okey. Siapa kata tak sah? Okey, tak apa, bagus. Yang angkat
Yang tak kat tangan tu dulu Ustaz, sah dengan tak sah. Jawapannya sah, tapi makruh. Ya, sebab fasik apa dia bukan jadilah kan. Ada kes dekat Thailand. Kawan saya cerita, dia kata ada maknya bertaubat. Dia belalai hilang. Dia punya belalai dengan 2 biji rambutan hilang. Tapi dia dah berubah dah pakai lelaki. Isyik buah dada pun dah buang. Orang tanya dia boleh tak jadi imam, sedangkan dia punya kemaluan dah hilang. Tinggal percakapan perempuan. Boleh tak jadi imam? Boleh. Sebab asal memang lelaki. Walaupun dah hilang kemaluannya, tapi hukum asal tetap lelaki, tetap sah. Ya. Jadi ini maksudnya perempuan yang asli memang tidak boleh lah. Ya. Tapi kalau baca Fatimah ya. Sama ni. Okey, bentuk solat berjemaah yang sah berdasarkan janji. Makmum pada lelaki sah. Berdasar perempuan menjadi makmum kepada lelaki. Khunsa menjadi makmum kepada lelaki. Khunsa musyrik. Kalau kita buka kitab fiqah kan, disebut khunsa saja. Khunsa sini yang diitlakkan oleh fuqaha al-khunsa al-musyrik, yang tak dapat dikenal pasti. Tak ada tanda-tanda. Ya, maksud di sini khunsa musyrik hukumnya sama seperti perempuan imam. Ya, jadi di sini tuan-tuan kalau kita lihat lelaki menjadi makmum lelaki sah, perempuan menjadi makmum lelaki sah, khunsa atau khunsa musyrik menjadi makmum kepada lelaki sah, perempuan mengikuti khunsa boleh tak? Boleh. Okey, perempuan menjadi bentuk solat jemaah yang tak sah berdasarkan keyakinan. Lelaki menjadi makmum kepada perempuan tidak sah. Okey, lelaki menjadi makmum kepada khunsa, maksudnya khunsa musyrik. Tapi kalau khunsa ghair musyrik, dia punya tanda-tanda pemberat itu tidak menjadi masalah. Sebab khunsa saja dia adalah khunsa musyrik, tak dapat kenal pasti. Okey, ketiga, khunsa menjadi makmum kemungkinan dia boleh jadi lelaki. Perempuan memang asli perempuan. Takut-takut di sini ulama ambil alas kaki dengan ikhtiar, khunsa musyrik tidak boleh menjadi makmum kepada perempuan sebab kemungkinan dia adalah lelaki. Baik. Keempat, khunsa menjadi makmum kepada khunsa boleh tak? Boleh. Ya. Baik. Tata cara mengikut imam. Maksudnya imam makmum kena belakang sikit. Kalau sama makruh. Kalau ke depan batal, tak sah. Ya. Kedua, makmum hendaklah imam intiqal imam dalam semua rukun. Maksudnya disunatkan ikut secepat mungkin. Bila imam sudah sempurna pindah, kita ikut. Nabi kata kita innama ju'ila imamu liyutamma kabbara fakabbiru idza raka'a farka'u idza sajada wasjudu. Imam itu dilantik untuk kamu ikut. Apabila dia bertakbir, kamu takbir. Allahu akbar. Terus tak payah tunggu-tunggu. Ya. Kecuali nanti dalam bab fiqh kita sebut orang yang bacaan dia qiraah, berarti tilawah. Dia baca gagah bismillah hadapan. Itu dibenarkan untuk menghabiskan Al-Fatihah pada 3 rukun yang panjang. Itu perbahasan panjang, saya tak nak cerita, tuan-tuan, masa tak cukup. Okey? Baik, tapi perpindahan kalau makmum tak ikut imam sebanyak 2 rukun, batal. Imam rukuk, lepas tu imam iktidal, tapi dia tak dapat rakaat bersama imam. Kecuali yang batil qiraah, yang bacaan dia slow, memang gagal, itu dibenarkan.
Tapi sengaja duk lambat-lambat. Rabbikal a'la. Kan? Imam okey. Tapi kalau dia ataupun dia mendahului imam satu sekejap saya nak ambilkan dulu. Kasih saya ambil dulu sebab saya ada ni imam tak ambil lagi. Kompos soalan nanti. Ya. Nanti habis soalan, habis sesi ni baru saya buka soal jawab, okey? Baik. Ketiga, mengetahui perpindahan ketua. Nanti ada kita belajar, saya terlibat dalam muzakarah penentuan had masjid Jabatan Mufti Negeri Selangor. Kita tentukan surau macam mana, sah macam mana, kalau imam kat dalam, makmum kat luar. Dia ada hukum fiqh khusus. Ya, imam kat dalam ni, makmum kat luar. Masjid okey. Ada kaedah iswirar liditaf. Makmum yang dapat imam. Itu cerita panjang tuan-tuan. Keempat, imam dan makmum masjid tak ada masalah. Pernah pergi masjid Maghrib ni besar tu. Imam kat depan, kita 1 kilometer kat belakang. Tapi dengarlah macam mana perpindahan imam, kita tahu, iaitu dengan suara mikrofon. Sah tak? Sah. Sebab dalam masjid. Tapi kalau luar masjid, surau contohnya, ataupun tanah lapang, 50 meter ataupun 300 hasta. Ya, maksudnya tidak berpindah daripada jarak. Nah, begitu juga ada had jarak yang imam dengan banyak saya lihat kat masjid, saf pertama dengan imam jauh ke depan. Kena tarik belakang tu. Ya, sebab berdasarkan hadis antara Nabi salah satu azru'i. Tapi sekarang ni tanah lapang dia letak imam ke depan. Makmum jauh antara imam dengan saf pertama. Hilang fadilat. Pegang kaedah ni, kaedah perbuatan makruh dalam solat berjemaah menggugurkan fadilat. Nampak tak? Ya, itu kita kena tahu. Kalau saya tegur mana-mana saya pergi kata tolong imam jangan depan sangat belakang, 3 hasta, jarak 1 saf. Sebab apa? Yang bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Ya, sebab tu imam kena tahu fadilat macam mana. Jangan kita sendiri buat benda makruh. Al-karahatu fil jamaah tusqitul fadilah, menggugurkan fadilat. So kita tak salah berjemaah ni fadilat penuh. Tapi kita sendiri buat berjemaah, letak imam ke depan sana, jarak terlalu jauh melebihi 3 hasta, mukhalafatus sunnah, menggugurkan fadilat sah. Kita tak nak. Kita sepatutnya jadi imam, kita menjadi ketua. Kena tahu benda-benda macam ni. Okey. Baik, makmum adalah benda imam. Macam contoh kita solat Allahu Akbar. Tahulah dia niat imam atau tidak. Itu bukan kerja kita. Kita niat makmum, jemaah kita sah, dapat. Kalau dia tak niat imam, tak dapat pahala berjemaah. Tapi solat Jumaat wajib niat imam. Kalau imam solat Jumaat, solat Jumaat tidak sah. Okey, baik. Perkara makruh pada imam, meskipun orang yang berilmu, ilmu tinggi dahsyat, tapi fasik, ya, buat maksiat, ya, ataupun imam yang buat dosa kecil berterusan. Contoh apa? Merokok. Imam merokok ni
wilayah je. Nanti kalau dengan imam ni, kan? Kat kuartus, belakang kuartus ada foto rokok. Pasal Jordan lepas Mesir, kan? Tapi ustaz muda ni ada. Ustaz tua kampung tu, tu pun ada juga. Jadi imam tapi merokok. Lepas orang tak ada lah, balik rumah. Ya tak? Elak kan? Berhentilah rokok tu. Di sini insya-Allah tak ada buat. Okey. Ketiga, imam adalah seorang yang dibenci oleh para jemaah. Sebab dia mungkin menyokong parti politik ke, dia menyokong Walanun ke Walaon ke tak tahu kan. Yang penting jangan dibenci disebabkan akhlak. Okey. 4, memanjangkan solat. Kadang-kadang imam tapi rukuk lama sangat, sujud lama sangat, tahiyat akhir lama sangat, sampai imam tunggu macam tu. Ya, kecuali tarawih. Tarawih kalau ada mana-mana masjid. Tapi ada juga asatizah yang berhujah, dia kata kan imam suruh memendekkan solat berjemaah. Itu solat fardu, bukan qiyam Ramadan. Hadis itu adalah yang Nabi tegur Mu'adz bin Jabal adalah solat fardu. Mu'adz bin Jabal jadi imam dekat kampungnya, rakaat pertama dihabis. Nabi kata tidak cukupkah wasyamsi wa duhaha? Tak cukupkah surah-surah sabih isma rabbikal a'la, baca surah-surah macam tu. Tapi qiyam Ramadan tarawih boleh baca. Kalau masjid dibuat satu malam, tak puas ni boleh cek surah masjid yang baca pendek-pendek. Ada option, no problem. Tak sepatut timbul ni kalau ada masjid yang buat satu malam satu juzuk. Dia bukan solat fardu. Solat tak puas ni cari surah berapa banyak. Pendek. Nampak? Ya. Dia masuk solat fardu ni tak boleh banyak-banyak. Tapi kalau solat qiyam Ramadan, yang tak puas ni cari surah yang pendek-pendek. Banyak option, bukan tak ada option pun. Bukan satu-satunya masjid tu buat tarawih, banyak lagi. Jadi isu masalah apa? Kan? Kalau kau tak nak banyak-banyak, habis cerita. Kalau tak nak kuati juga, sebaik kau. Kan? Okey? Baik. Imam yang banyak kesalahan pada walaupun tidak membatalkan, menggugurkan fadilat. Imam yang tidak fasih pada tapi kurang fasih lah, kurang fasih. Elakkan, ya. Bukan dosa besar, tetapi yang sentiasa istiqamah dalam dosa kecil, dia tak layak jadi imam. Kurang fadilat, dia akan fadilat. Baik, imam meninggalkan sunat solat dan ada makruh, kena belajar lah. Ya, kadang-kadang lepas waladhdallin amin tak ada berhenti je. Dalam hadis Abu Dawud, Nabi selepas baca Fatihah Nabi ada berhenti dia. Ya, ada santah, ada berhenti dia. Dan bagi laluan untuk orang baca surah Al-Fatihah. Berhenti kejap. Paling kurang pun setengah Fatihah lah, paling kurang. Ni waladhdallin amin. Tak berhenti terus. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kalau baca banyak-banyak sikit, apa ini inna a'taina, tak berhenti lepas tu inna a'taina pula. Allahu Akbar. Ya. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Yang mengamuk lah makmum tu kan. Ya. Baik. Solat-solat sunat. Solat-solat hayat jangan tinggal. Tapi makmum perhatikan. Kami makmum buat solat hayat. Imam tak. Ya. Imam tak duduk tawarruk, duduk macam hilang macam ni kan. Makruh. Apa benda ni imam benda makruh ni? Kami duduk sempurna, duduk tawarruk. Kan? Kaki kanan ditegakkan, kaki kiri di bawah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makmum buat tapi imam tak buat. Dia tak boleh, nanti lah dulu saya tak boleh, tapi nanti lama-lama boleh, sikit-sikit. Kan? Paling tak pun duduk iftirah. Kalau tak boleh, tak apa.
tulis di atas pokok makruh. Kan? Tak sepatutnya imam benda makruh dalam solat. Banyak lagi lah sebenarnya. Ya. Tidak tak angkat tangan. Ya. Jadi macam-macam lah boleh kita belajar juga. Imam adalah seorang anak yang tidak ya, saya tak nak cerita banyak bab ni. Imam yang diketahui persepsi masyarakat lah. Itu saja, bukan kita kata anak tidak sah tarawih rendah, tidak, tapi dia melibatkan persepsi masyarakat. Ya. Baik. Imam yang diketahui tidak mengambil berat tentang kebersihan. Jadi sini lepas kencing tak basuh tangan, kan? Imam yang suka kencing diri. Walaupun kencing diri itu tak haram, tetapi kemungkinan boleh menyebabkan tanajus, yang boleh menyebabkan tatabuh di pakaian, kan? Kita nampak imam yang kencing diri yang ada di imam. Kemungkinan takut ini jadi yang tak berhenti untuk mengambil kisah tentang kebersihan. Pekerjaan imam yang melibatkan kotoran seperti bekam, itu je lah, bukan kata kita kena bekam, tak ada. Imam dikenali selalu melakukan perkara yang menjatuhkan maruah seperti banyak ketawa, menari di TikTok, dekat Starbucks. Ya, hendak tak, tapi walaupun benda tu halal, tapi persepsi masyarakat imam duduk Starbucks. Kalau duduk sus, okey, sus dia jenama yang suka Palestin. Kan? Dia memang setiap beli kopi sus tu ada berapa persen masuk ke tabung Palestin terus. Order di sini okey lah, kan? Daripada Starbucks memang apa tu. Jangan ada kira nak benda macam tu lah. Ada imam dekat Starbucks karaoke. Ya, saya pernah pergi dekat Keningau, cakap, bingung ni. Dia ni juara karaoke Ustaz. Tapi itu budaya orang Sabah. Sabah ni suka menyanyi tau. Orang dia sedap. Imam-imam menyanyi, ustaz menyanyi. Ustaz Sabah lah dia kata. Tapi tak tahulah sejauh mana adakah itu uruf dia terima atau tidak. Kalau kat Malaysia sebenarnya dia tak boleh. Imam karaoke. Kan? Ni karaoke apa? Karaoke dekat karaoke. Bukan karaoke kat rumah. Kan? Terkejut saya. Tapi itu mungkin adat sana lah. Wallahu a'lam. Orang Sabah lebih tahu betul. Okey. Lain imam yang dia tak sunat. Tapi ketika mandi basuh tu dibasuh. Maksudnya orang bersunat tak semestinya tak suci. Mungkin orang tak bersunat, tapi bila dia basuh tu dibasuh, dia tarik kulit tu kan, itu mungkin. Tapi tetap makruh kalau dia jadi ni. Tapi kalau ketika lepas kencing dia tak tarik, tak bersih kepala helmet itu, tak sah lah, dikira masih lagi bernajis. Okey, imam yang masih kanak-kanak maksudnya makruh kalau orang dewasa ganti orang dewasa. Okey, walaupun dia sudah mumayyiz, walaupun syarat sah imam itu mumayyiz, tapi lebih aula kita pilih imam yang sudah akhir balik. Imam yang pedat lidahnya, jika pedat maksudnya pilat lidah, dia tak boleh sebut dengan sempurna. Buat tak sempurna. Tapi kalau pedat sehingga merupakan makna sempurna, itu tidak boleh. Imam memanjangkan kunut lebih kanan kunut Rasulullah SAW seperti di Masjidil Haram. Ya, kunut panjang. Apa dibuat di Masjidil Haram bukan hujah kan? Bukan hujah. Kunut panjang-panjang memang disepakati oleh ulama 4 mazhab hukumnya makruh. Kadar panjang kunut Rasulullah dan kunut Sayyidina Umar. Itu paling banyak. Lebih makruh. So kita nak baca kunut witir Ramadan, jangan ikut makruh pun. Sebab apa? Memanjangkan kunut, ya, iaitu satu benda yang berlawanan dengan etika solat. Pendek cukup. Okey. Baik, imam meninggikan suara ketika berzikir selepas solat sehingga membantu jemaah yang solat. Zikir lepas solat baca doa terus. Tapi sederhana, jangan kuat-kuat. Ini lepas solat baca zikir kuat-kuat macam kena azan. Baca rendah ke solat. Jauhkan sikit mikrofon. Cukup untuk kita mendengarkan masyarakat. Tak perlu kita nak baca kuat-kuat sampai mengganggu orang yang masuk. Rendahkan solat. Ya. Tapi secara singkat tak boleh juga. Sebab kalau kita baca zikir secara seorang-seorang, nanti jemaah ramai balik, kita tak zikir. Tapi kalau kita baca zikir secara jemaah, secara tidak langsung kita menggalakkan orang zikir. Dan setiap hari ada orang nak belajar zikir, kita mengajar mereka. Tapi cara itu mestilah sederhana, jangan terlalu kuat. Okey? Baik.
kita masuk pada bahagian kedua, fiqh Bilal. Ada 15 minit lagi. Ya, tak apa, lepas tu setengah kita buka soalan. Baik. Dalam hadis yang muadzin. Dalam hadis Nabi kata para muadzin adalah pada hari kiamat. Adakah hadis ini maksud pada makna hakiki? Tidak, wajib ditakwilkan. Kan? Nanti orang kata oh makna hakiki, bukan makna majazi. Nanti Bilal kata semua duk makan nak letak jawatan. Tak nak jadi imam, nanti ke akhir tempoh panjang tak esok. Macam zirafah, betul tak? Jadi mesti ditakwilkan. So ulama ada beberapa aksaru syuhratan. Akhirat nanti muadzin di Bilal ni akan dibangkitkan dalam keadaan terselah kedudukannya, bersinar-sinar dengan rahmat Allah, bersinar-sinar dengan pahalanya. Nampak tak? Bersinar-sinar dengan amalannya. Itu maksudnya tempoh panjang. Kalau kita buka dalam apa leher panjang ni adalah ru'asa, orang yang menjadi ketua, yang paling ke hadapan. So maksudnya muadzin di bila ke akhirat dia paling ke hadapan dari segi sudut pahala dan rahmat Allah. Sebab apa? Kerja panggil orang sembahyang. Kerja dia panggil orang sembahyang dan memberitahu bila masuk waktu solat. Sebab tu pahalanya besar. Sebab tu dalam pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, antara imam dan Bilal mana lebih mulia? Yang lebih mulia adalah Bilal. Sebab berdasarkan hadis, fadilahnya lebih banyak daripada menjadi imam. Dan kita tak menafikan fadilah menjadi imam. Nanti bergandunglah imam Bilal. Mentang-mentang pahala kau lebih besar, action pula. Nanti ada Bilal tak orang imam. Engkau tu imam aja pahala kecil, aku lagi besar. Engkau ke akhirat tengok pendek, aku tengok panjang. Gaduh imam nanti kau. Action Bilal nanti kau. Jangan. Tak ada. Pandangan yang asal. Okey. Baik, azan merupakan zikir yang khusus. Hukum azan, kalau satu kampung tak ada azan, tak. Kalau macam solat berjemaah, fardu. Satu qaryah tak diizinkan solat berjemaah di masjid ataupun tempat yang boleh dimainkan. Satu kampung berdosa. Tapi azan bukan fardu kifayah, dia sunat kifayah. Ya. Baik, ada ustaz dia tak bagi azan. Ini kita betulkan juga. Ada ceramah bila kata ustaz kita berhentikan kita azan. Tak payah, tak payah azan. Turunkan kuliah. Hujah dia apa? Azan tu sunat, belajar tu wajib. Betul ke? Betul. Azan tu sunat, kuliah maghrib tu sunat. Yang wajib belajar fardu ain. Orang yang tak tahu fardu ain, yang tak tahu solat, sampai dia tahu benda yang asas. Kalau akidah dia kena tahu. Dia kena mengenal Allah, kena faham. Tahu dia kena belajar. Itu yang fardu. Hadis ahkam dekat surau masjid, belajar kitab Minhajul Abidin dekat masjid, itu wajib ke sunat? Sunat dekat fardu ain. Itu ilmu tambahan. So ustaz jangan halang, berhenti kejap azan, bagi azan. Dua-dua sunat. Ngaji sunat, azan sunat. Ini gunakan pemuja ihtijaj yang salah. Ya, kuliah maghrib tu sunat fardu ain. Faham tak? Itu saja. Tak belajar, itu bukan tak kuliah maghrib. Kuliah maghrib ni yang belajar bukan fardu ain. Betul kalau kita belajar fardu ain, banyakkan semua dah ke fardu ain. Betul tak? Untuk tambah lagi. Ya, jadi dia akan azan. Jangan kita berasa tak payah azan, mengaji wajib salah. Betul. Dia azan, bagi azan. Sebar ke syiar. Okey. Baik, syarat sah sebagai muadzin boleh beri azan. Ketiga lelaki, perempuan tak sah. Perempuan haram. Sebab azan ini adalah khusus untuk lelaki. Kalau wanita melakukan azan, syarat
Ada orang kata perempuan tidak boleh melakukan azan sebab dia macam menyanyi. Tidak. Ya, azan ni khususiyatul rijal, benda yang mengkhususkan untuk lelaki saja. Kalau orang perempuan melakukan azan, dia kira musyabbihat rijal, menyamai, menyerupai, maka tidak boleh. Kalau perempuan solat berjamaah, walaupun sama mereka, hanya iqamah saja. Hanya iqamah saja, azan tidak disyariatkan untuk perempuan. Yang keempat, mengetahui waktu. Syarat sah azan masuk tak sah. Kedua, tertib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh lagi kita Tuhan balik, tak sah. Ketiga, berturut-turutan semua lafaz. Allah Akbar. Yang lain disakta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antara ayat ke ayat boleh ada sakta. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Antara kalimat-kalimat itu tidak boleh terpisah, ya. Dan antara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, empat, menyaring Allahu Akbar, memaksimumkan pendengaran. Kalau suara sekadar dengar ke telinga kita ataupun jarak yang dekat, tidak sah. Itu bukan dinamakan azan, tapi dinamakan zikir sahaja. Okey, sunat azan. Ini empat. Suci daripada hadas kecil dan besar, sunat. Kalau azan tanpa azan, azan, kecuali bagi mereka yang mampu. Kalau bila kaki sakit, dia buat duduk. Kalau duduk bagi orang yang sihat, pakai mikrofon sekalipun. Littiba' sunnah Nabi SAW, ya. Bila dengan Abu Mahdurah dia, ya Rasulullah, mikrofon dah ni, ya. Ya, kena ikut jugalah kan. Bagus pakai. Ayalah, ayalah, mana bilang lah. Rupa-rupanya ayalah, mana aku. Dia kena ikut juga lah pegang mikrofon. Sunat dia tuan-tuan, memalingkan ke kiri. Ayalah, mana kiri pula. Melafazkan kalimat azan. Menjaga hak-hak huruf. Lafaz syahadah. Allahu Akbar. Syahadatain, asyhadu an la, sebut seluruh. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Okey, ke-8, muazzin dengan suara. Azan berulang berakhlak mulia. Sunat dua orang muazzin azan subuh. Maksudnya azan pertama kejut orang, azan kedua masuk waktu. Yang mana di Masjid Nabawi ada dua muazzin. Untuk azan pertama Bilal, azan kedua Ibnu Maktum radhiyallahu anhu. Okey. Baik. Jangan satu azan dua orang. Itu makruh. Itu jumpa Bilal lempang dulu. Betul. Dalam kitab kata makruh, dan kitab kata tak sah. Satu azan orang. Ni Allahu Akbar. Kalau jumpa Bilal macam ni, ketuk pada dia tuan-tuan. Ini makruh, ini tak sah. Dia kena ada seorang. Ya, dia boleh pe macam tu. Ingat lagu duet tu. Ini sampai azan buat lagu ni yang sampai teruk sangat ni. Dah jadi macam azan ni, azan nak panggil orang, nak bagi tahu. Ya, bukan tarannum nas bayar. Betul tak? Ya. Baik, saya berbeza. Saya memang melawan arus. Bab-bab ni saya melawan arus. Tak apa saya terangkan nanti. Okey. Makruh azan. Kedua, azan dilakukan
tidak, orang buta maksudnya yang tidak mengetahui bila masuk waktu solat. Kalau orang buta yang ada pendamping mengkonfirmkan bila masuk waktu solat, tidak mampu. Ya, Ibnu Umi Maktum zaman Nabi dia buta, tapi ada orang kait dia yang beritahu, okey, apa waktu dah masuk biasa. Dekat Azhar Mesir, pemerintahan dinasti Mamluk, kan, yang mana muadzin dekat Masjid Azhar. Sebab apa? Masjid Azhar dengan rumah-rumah ni dekat, takut nampak orang wanita. Ya, jadi orang yang tak buta bawa di atas berdua di azan, takut nampak orang wanita. Okey, ini saya nak cerita lah tuan-tuan, ya. Setuju tak setuju lah cerita, tapi saya kena sampaikan maklumat daripada kita fiqh. Makruh melakukan azan. Itu saya tak bersetuju nak kena ras, bayati, ijazi, panjang-panjang. Tak apa, saya terangkan tuan-tuan macam mana kita nak apply pada zaman sekarang. Ya, kita terangkan sikit-sikit lah tuan-tuan, ya, dari segi sudut tu. Okey, perkara yang dinyatakan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Dia kata yukrahu adzanu fasiqin wa sabiyyin wa a'ma li'annahu madhinnatul khata' wa tantiq wa taghanni fihi ma lam yataghayyar wa illa haruma. Ya, ini melakukan makruh azan yang kanak-kanak dan orang buta kerana pada kebiasaan tempat berlakunya kesilapan. Okey, itu isu lain. Juga makruh memanjangkan. Ini azan sampai 20 harakat. Panjang-panjang. Dia nak melakukan sampai 20 harakat. Panjang betul nafas. Dia nak tunjuk nafas panjang menjelang, tak lama. Oh, dahsyat betul. Okey, juga makruh melakukan azan yang tidak berubah makna. Walaupun tak berubah makna, jika berubah makna hukumnya haram. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan lagu-lagu sampai tasydid, menyengit-nyengitkan itunya tidak. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu disebutkan makruh. Ya, dalil ada. Ya, saya cuma sampaikan tuan-tuan. Nak tahu atau tidak itu sudah pada masing-masing. Tapi saya akan bagi solusi kepada ini. Melakukan. Sebab tu saya tak setuju ni azan ni kena apa. Yalah, lagu sederhana lah. Kita ikut perkembangan zaman, tak apa lagu, tapi jangan terlalu panjang sangat. Kelima, makruh memanjangkan huruf mad seperti mana dinyatakan dalam kitab Minhajul Qawim, kitab fiqh. Ya. Wa min itu mabin akhata ilmu muadzin madda alif ala miqdari ma takallamat bihi al-arab. Okey. Ya, ini kata ulama kerana penambahan pada huruf mad dan oleh orang Arab adalah satu kesalahan dan kesilapan. Ya, itu satu. Maksud makruh memanjangkan huruf ditetapkan oleh ulama qiraat, iaitu tidak melebihi 6 harakat. Allah 6 harakat boleh. Lebih 6 harakat makruh. Hayya 'alas salah. Ini dah Syekh Tarmasi kata fima idza kanat ziyadatu 'ala al-madd al-lazimi kama taqarrara anifan aqwalin. Ada 5 aqwal. Ada kata 2 yang masuk 6 harakat panjang sikit. Itu dia. Ya. Jadi ini tuan-tuan, saya cuma menyampaikan. Dan ada orang kena marah kata, buka kitab Mausu'ah Fiqhiyah, rujukan 4 mazhab yang terbaik. Apa kata pengarang kitab? Wattafaqal au harfin au maddin huruf mad atau selainnya dalam makruh kerana menafikan khusyuk
dan kehormatan pada kalimah Allah, kalimah ta'zim. Ya. Panggil sultan, sultan. Kau gila ke apa? Ya sultan, kata sultan, panggilan apa? Ini panggil nama Allah dengan bat yang terlalu panjang. Ya tak apa, saya bagi solusi lepas ni. Adakah kita nak kena buang lagu? Tak juga, kan? Timbul fitnah nanti kan. Ya, dalil bagi hukum makruh ini berdasar banyaklah. Diriwayatkan seorang lelaki datang kepada Ibnu Umar lalu dia berkata, sesungguhnya aku menyayangi kamu kerana Allah. Seorang tabi'in dijumpa sahabat, dia kata, aku sayang kau sebab aku ni sahabat Nabi, anak murid Nabi. Kemudian Ibnu Umar berkata, aku membenci kamu kerana Allah. Kemudian beliau berkata lagi, satu berita telah sampai kepadaku bahawa engkau melakukan dalam azan, iaitu talqin. So ulama kata ini marfu', walaupun mauquf tapi hukumnya adalah hukum marfu'. Dikira sebagai larangan ini adalah larangan Nabi SAW. Riwayat-riwayat mauquf daripada Ibnu Abbas kebanyakan dianggap rafa' marfu' oleh ini macam hadis jugalah, ya. Baik, qala Ibnu Jauzi fi talbis iblis wa min dhalika at-talhin fi al-adhan wa qad karahahu Malik karahatan shadidatan li'annahu yukhrijuhu an mawdi' at-tawhid musyabahat al-ghina. Talbis iblis antara bentuk budaya iblis juga ialah melakukan, iaitu melakukan dalam bentuk nada berirama dalam azan. Dan para ulama lain sangat membenci kerana perbuatan itu mengeluarkan azan dan bertempat sebagai lafaz yang mengagungkan kalimah kepada sesuatu yang menyerupai nyanyian. Sebab azan dah hilang dia punya roh dia, sebab nak jadikan seperti nyanyian, kan? Sampai taranum Al-Quran pun nak jadi seperti nyanyian, lengkupkan di upah dan sebagainya. Tak pun tak ada masalah. Saya ambil pandangan boleh mentarannumkan Al-Quran, tak ada masalah, ya. Tapi keterlaluan saya tolakkan, ya. Baik, ini kita kata zaman sekarang macam mana tak? Kita suara tak ada lagu, fitnah pada masyarakat, ya. Tapi saya minta jangan panjang-panjang, tak adalah sampai 20 harakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini cukup. Ini sampai 5 minit, sampai 10 minit, melengkuk-lengkuk sampai saya cuma sampai, ya. Boleh melakukan untuk kita raihkan amalan sekarang. Tak apa lagu, sebab sudah biasa. Ya. Tapi yalah, terserahlah, saya cuma sampaikan saja. Belakang cerita. Siapa tak setuju, siapa nak bangkang, bawa ibarat kitab. Kan? Siapa kata hilang, bawa kitab lain. Kalau ada bawa kitab, saya boleh tarik balik. Tak kira aku mazhab sekali. Ya, baik. Kita bincang ilmiah, bukan tolak atau mengkritik tanpa ilmiah. Okey, syarat iqamah dan sunatnya. Sunat iqamah juga sama seperti azan. Tambahan sunat. Dia azan di iqamah, itu sunat. Tapi kalau dia azan, orang lain iqamah. Okey. Sunat bagi orang yang mendengar lafaz solat bukan fardu. Manakala solat selain yang daripadanya itu solat raya, solat gerhana bulan matahari tidak disunatkan iqamah. Hanya disunatkan sebut as-salat jami'ah. Ya, saya sudah memberhentikan amalan tidak. Kalau iqamah saja tu. Allahu Akbar, sudah. Bila dia kat satu surau, kan? Sebelum iqamah dikata as-salat jami'ah. As-salat jami'ah, baru diiqamah. Saya kata tak payah as-salat jami'ah. Tak payah iqamah terus. As-salat jami'ah tu untuk salat sunat berjemaah. Suka buat benda-benda yang lain tau. Tak payah buat benda macam tu. Kan trend je soft. Dari mana soft? Mana datang? Dia tak salah. Saya bukan Wahabi kan? Saya tak kata bidah dolalah, tapi soft. Mana datang? Sikit dah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Okeylah, dah sampai soft. Saya
iqamah, as-salata jami'ah. Salat jami'ah rahimakumullah. Kita tak payah terus iqamah asal jemaah untuk salat sunat jemaah dia. Disuruh benda-benda baru tahu kita. Itulah Melayu, tipikal Melayu. Tak payah. Walaupun bukan benda yang dosa-dosa, kan kita sedar. Biar kita letak pada tempatnya tu. Ya. Wallahu a'lam teman-teman. Habis 5 minit. Saya bedakan 2 soalan saja. Okey. Sebab kita nak bagi waktu rehat dan kita nak bagi kepada penceramah lain. Assalamualaikum. Saya ada 3 soalan Ustaz. Ya. Yang pertama, imam tertinggal 1 rakaat. Kemudian dia mengambil masa mungkin setengah saat. Mungkin setengah saat kan? Imam tertinggal 1 rakaat. Itu mungkin 1 minit dia duduk. Dan makmum dia bangun kerabat, dia nak keluar daripada itu. Tapi lepas itu imam bangun. Jadi apa hukum orang yang bangun tu dia mengikut imam? Itu soalan pertama. Panjang jawapan dia. Kalau satu siapa secara ringkas, kalau makmum tahu imam tu kekurangan rakaat, dia wajib tegur subhanallah. Kalau imam terus duduk tahiyat akhir, dia kena wajib bangun tambah 1 rakaat. Dah sebut dah, sebut. Apa tuan? Jadi Lepas tu yang ikut sama yang mengikut tak tahu, dia tak bangun ikut imam juga duduk, tak sah batal. Okey. Yang kedua, Ustaz kata tadi lepas baca Fatihah, imam baca Fatihah, bagi makmum laluan untuk baca Fatihah. Tapi seandainya kalau dibaca tidak baca surah yang panjang macam sajadah dan Tetap lain, sunat juga berhenti. ya. Dalam kaitan al-majmu' kelima disunatkan berhenti kejap. Walaupun baca panjang, bukan apa, untuk bagi laluan dan untuk memberi pendengaran bacaan surah itu kepada orang yang mendengar. Okay. Kalau kita baca Al-Quran, makmum tengah baca, faham tak? So kita nak mendengarkan bacaan kita pada makmum. Itu dia punya sebenarnya. Kan? Tapi tak apalah waktu subuh kan. Waktu subuh cepat, orang nak pergi kerja. Untuk kita nak khidmatkan masa, tak apalah. Boleh ambil lepas Fatihah tu berhenti kejap, sekejap lepas tu baca surah saja. Okey. Okay, soalan yang ketiga, imam yang suka baca panjang-panjang. Okay. Baik Fatihah ke surah ke? Surah selepas Fatihah. Mungkin agak Dia panjang dia. muka surat dengan Okeylah, okeylah. dia bila setiap kali dia takbir intiqalat macam 4 ayat. Dia sama ada rukuk atau sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buat-buatnya, kalau ada imam jadi buat jabat agama Islam daerah. Kalau wilayah kena panggil. Kalau wilayah ikut imam macam ni kena panggil. Kena bagi amaran. Okey, jadi saya tak tahu lah macam mana. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Katanya kalau solat Jumaat, kalau ada saudara saya solat Jumaat di Singapura, dia boleh solat Jumaat selang seminggu sekali. Macam mana hukum dia? Tidak boleh kena kewajipan selagi mana di berlepas tauhid bermukim wajib setiap minggu. Ya. Dia orang kita ni salah faham, dia kata hadis yang menikah Jumaat maka akan ditulis pada hati ini akan tubi'a ala qalbi. Ya, siapa yang tinggalkan 3 Jumaat akan tercop dalam hatinya sifat munafik. Bukan maksudnya okey tinggal Jumaat 2 kali tak apa, kali ketiga tak boleh. Bukan macam tu maksudnya. Ya, maksud lebih besar akibatnya. Kali pertama berdosa. Ya, ini ijma' 4 mazhab. Satu Jumaat aku nak bakar rumah dia. Hadis. Maksudnya hadis 3 kali Jumaat itu salah faham. Pemberat pada hukuman. Bukan 2 kali tinggal tak berdosa, kali ketiga tidak boleh. Selagi mana dia bermukim, dia wajib melakukan solat Jumaat setiap minggu.
tanpa nis. Ya. Kecuali kalau dia bermusafir, itu lain cerita. Itu lain cerita. Wallahu a'lam. Okey? Berakhir. Habis tak? Okey. Surau ni imam ada Bilal ada, tapi imam diarahkan untuk azan. Kemudian kamat Bilal Hukumnya makruh. Makruh. Sah tadi kurang fadilah. Okey? Awalnya hadis yang melakukan iqamah adalah orang yang sah. Wallahu a'lam. Baik, terakhir, pendek saja. Sebab saya nak bagi orang berehat dan bagi ceramah. Assalamualaikum Ustaz. Oh, ada kuis, ada kuis. Okey, Pak, pegang saja. Satu ya. Biasanya dalam apa yang biasa berlaku masjid yang besar, tetapi jemaah satunya ada jemaah yang lewat, mana dengan afdal saf pertama ataupun Saf pertama lebih awal ataupun daerah belakang bukan belakang, awal. Lambat macam mana sekali di mana Nabi tegur Abu Bakar. Dia tak masuk saf, dia rukuk sebelum masuk saf. Ya, Nabi kata zadakallahu hirsan. Abu Bakar dia masuk masjid sebelum masuk saf dia rukuk. Lepas tu dia jalan slow-slow. Kan? Nabi nampak lah, Nabi ada mukjizat, dia nampak kat belakang. Nabi kata zadakallahu hirsan. Sungguhan kamu nak dapat fadilat rakaat. Tapi jangan ulang lagi. Lambat macam mana sekali masuk saf dulu. Kalau saf pertama kosong, masuk saf pertama. Kalau saf pertama penuh, masuk saf kedua. Macam tu. Wallahu a'lam. Ada 5 kuis tak? Ada hadiah apa? Hadiah best ke? Tak best tak payah lah Ustaz. Okey, kuis. Apa kau nak tanya kan?